dua podcast tu, ui, banyak sangat kecaman sampai orang cakap podcast buka air. Tak tahu podcast apa. Bot, kita tengok bot jap. Ui, kau rasa nelayan ni pakai barang tak? Barang apa masukkan? Barang Apa ni? sebab kalau orang cakap alam-alam mistik ni banyak kat laut. Betul. Kita boleh interview nelayan pun. Alamak, kamera tak flip lah. Sekejap aku flip. Kita kan raw. Penerimaan rakyat terhadap podcast ni, rakyat Malaysia ni menunjukkan peningkatan yang terketara dalam beberapa tahun ini. Awak tanya ChatGPT ke? Yes. Contoh kau tengok dua podcast, apa antara feedback yang kau nampak? Macam mana aku rasa? Ada orang cakap kita kena sajikan apa yang orang nak tengok. Tapi untuk kita yang menjalankan podcast ni sendiri, kita kena ada pegangan kita. Kita punya pendirian orang cakap. So kita kalau nak ikut orang cakap sangat, susah lah. Betul. Dua podcast tu, banyak sangat kecaman sampai orang cakap podcast buka air. Sampai Shoaib pun bila berbicara tentang arwah isteri dia, arwah Siti Sarah kan, ni nak tunggang nama isteri lah. Dah kenapa? Kenapa pula? Memang isteri dia berkongsi kisah pasal isteri dia. Mungkin ada kebaikan isteri dia. Benda yang baik kita kena share. Di setiap perjalanan dalam hidup kita pasti ada. Kalau di penghujungnya itu baik, pastinya perhentian dia mungkin ada yang kurang baik kat sini. Ada yang baik, ada yang kurang baik. So benda itu kalau tidak dibicarakan mungkin tak sampai. Betul. Penyampaian di hujung itu. Benda yang kurang baik itu boleh jadi pengajaran. Kita tengoklah yang dia kini kan, jangan tengok dia yang dulu. Kalau macam contoh kita tengok orang yang kaya sekarang, jangan tengok dia kaya sekarang, tengok apa yang dia lalui dulu. Aku pernah di Kemurun. Sampai jadi hari setia dah, effort dah. Apa lagi nak? Aku nak buat apa ni? Ya, aku nak buat apa ni? Itu ialah intro kita. Ya, kita nak buat apa ni sekarang ni? Ya, di sini kita sedang rekod untuk part 3 kita. Ya. Di Country Garden ni. Malam pun dah nak orang cakap malam masih muda. Tapi dia tak berapa nak muda sangat. Sebab kita tengah kejar ni. Siap. Kita bukan santai. Kerja lah. Kira. Kita kira kerja sekejap lah. Dekat sini tak nampak sunset. Sana ada sunset. Sana tu ada tu sunset tu. And sebab tu ramai orang datang sini ni, orang nak tengok sunset. Itulah dah start malam, dah start ramai. Ya. Kita datang tadi tengah panas. Orang tak ada orang datang sini. Ni orang tengok, saya tak berapa nak perasan lah orang tengok kita ke tak. Sebab kita tengah in the mood. Aku rasa mungkin orang tengok je. Yes, orang tengok. Tapi korang akan tengok macam benda ni budak ni buat kat sini. Dua orang ni kan. Ni kan podcast ya. Tak tahu podcast apa. Alamak, kamera tak flip lah. Sekejap aku flip. Alright. Silakan. Kita kan raw. Tak risau. Sekejap tapi kena teruskan bercakap. Yes. Jangan dead air. Pusing sikit lah. Kan nampak tu muka tu. Terang. Tapi aku rasa part 2 tadi gelap sikit lah di penghujung. Aduh, dah lah tengah best. Buat pasal let's go. Boleh edit kan. Aku akan try lah. InsyaAllah boleh tu. Kalau tak boleh aku cancel lah podcast ni. Jangan gitu. Banyak lagi kita nak cover ni. Kena check je sekali ni. Check. Bahaya benda ni. Okay. Bahaya. So kita dalam part 3 ni kita nak bincangkan apa ni, Syafiq? Part 3 ni kita nak bercakap lah tentang penerimaan rakyat Malaysia untuk scene podcast ni sendiri. Sebab kalau dekat Singapura banyak gila podcast. Tapi yang menariknya, diorang macam satu komuniti yang satu komuniti yang bersatu lah macam tu. Diorang tak ada beef dengan podcast ni. Diorang tak adalah macam kalau podcast aku lagi better. Tak ada, diorang bersama-sama. Lagi podcast diorang pun besar. Betul. Macam lebih besar lah daripada di Malaysia. Sebab kat Malaysia ni macam baru lagi podcast membangun. Betul, kita masih dalam development lah, orang cakap. Baik. So penerimaan rakyat terhadap podcast ni, rakyat Malaysia ni menunjukkan peningkatan yang terketara dalam beberapa tahun ini. Awak tanya ChatGPT ke? Yes. Awak ada ChatGPT juga Yes. Bagus. Pelbagai ini, semua fenomena ini dipacu oleh pelbagai faktor. Fenomena. Fenomena lah. Fenomena dipacu oleh berbagai faktor seperti kemudahan akses melalui platform. So betul, negara-negara sekarang kita dah banyak platform. TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, kan, Apple Music. Yes. Dia mulai kemudahan akses melalui platform digital, peningkatan penggunaan telefon pintar. So sekarang mana-mana orang maybe pakai handphone lah, semua di ujung jari. So tak ada masalah untuk nak dengar podcast. Mana-mana pun boleh dengar podcast. Nenek aku betul YouTube.
Oh, hebat. Dia bila dia call aku, dia akan cakap sebab aku suka buat konten dekat stadium. Ya. Pasal jangan tengok jugalah. Aku post kat YouTube. Pasal bila dia call aku, semalam pergi stadium ke, ada nampak Syafiq punya YouTube ni. Ni Syafiq lah ni. Oi, wah. Hebat Daniel. Sekarang orang tua pun dah tahu nak tengok info now. Tata dia pun tengok podcast. Yes. So peningkatan penggunaan telefon. Sekejap. Rasanya kalau nenek-nenek makcik-makcik tengok podcast apa Podcast masak ke ada? Podcast masak ke? Masak Aku main tembak masak sambil podcast. Itu idea apa? Itu idea betul. Kita simpan idea ni. Simpan bagi orang. Okay, boleh. Sekejap. So serta minat terhadap kandungan yang lebih santai dan mendalam lah podcast ni. So podcast ni tak nothing to take serious pun. So kita borak santai juga, macam borak minum kopi kan. Nothing to take serious. Tapi kita hold yang tu dulu. Tapi sebab nothing to take serious, kalau di Singapura mungkin itu boleh dipakai guna. Tapi kalau di Malaysia macam susah sikit. So, sebab contoh kau tengok podcast. Tengok. Kau ada nampak apa-apa feedback? Apa antara feedback yang kau nampak? Kecaman aku rasa. Tapi padahal konten tu jelah dia macam deep ada beberapa episod yang deep. Kalau kita sebenarnya apa yang kita nak sebenarnya dalam podcast tu je kita punya tujuan. And kalau, apa yang kau nak dalam podcast tu? Kalau kita tapi ada orang cakap kita kena sajikan apa yang orang nak tengok. Tapi untuk kita yang menjalankan podcast ni sendiri, kita kena ada apa tu? Support. Kita punya diri tu. Kita punya pegangan kita. Kita punya pendirian orang cakap. Pendirian dan goals kita kan. So kita kalau nak ikut orang cakap sangat susah juga. Betul. Kita pun ada pendapat kita. Betul. So tapi itulah bila dia cakap tentang penerimaan podcast di Malaysia ni, macam podcast tu banyak sangat kecaman sampai orang cakap podcast buka aib. Sampai Syuaib pun bila berbicara tentang arwah isteri dia kan, arwah Siti Sarah kan, ni nak tunggang nama isteri lah. Dah kenapa pula? Sebab memang isteri dia dia tak berkongsi kisah pasal isteri dia. Betul mungkin lah. Ada kebaikan isteri dia yang benda yang baik kita kena share. Tapi memang itu benda yang baik kan. Tapi bila orang cakap, bila di setiap perjalanan dalam hidup kita pasti ada yang kalau di penghujungnya itu baik pastinya yang orang cakap di R&R setiap jalan ni ada tempat ada R&R dia. Dia punya perhentian dia mungkin ada yang kurang baik kat sini. Ada yang baik, ada yang kurang baik. So benda itu kalau tidak dibicarakan mungkin tak sampai penyampaian di hujung itu. Betul. So macam kita benda yang baik kita kena share orang cakap. So benda menjadi manfaat kepada orang lain lah. Kalau benda yang kurang baik tu, itu boleh jadi pengajaran apa. Kita kalau kita tengoklah yang dia kini kan. Jangan tengok dia yang dulu. Kalau macam contoh orang yang kaya, kita tengok orang yang kaya sekarang, jangan tengok dia kaya sekarang. Tengok apa yang dia lalui dulu. Nampak macam contoh kita nampak kaya ni orang ni. Dia tak tahu apa yang dia lalui kan before dia. Kesusahan dia susah. Sebelum dia naik macam mana. Betul. Kan kita tak nampak orang apa yang kita judge. So jangan judge orang lah. Betul. Kan. So itulah antara contoh penerimaan rakyat Malaysia. Salah satu ialah penerimaan podcast ni. Saya rasa daripada saya itu podcast seperti realiti rakyat yang membawakan kehidupan rakyat dalam menghadapi norma baru semasa pandemik. Betul kan? So podcast ni baru lagi daripada tahun 2019 aku rasa. Betul tak? Itu kalau di Singapura lah. Kalau di Malaysia, kalau baru jugalah. Kalau di Malaysia start 2019 mungkin podcast Tinker ada. Turut dapat di hati pendengar masa COVID. So banyak. Betul. Itu kalau kita start podcast time COVID, fly away. Betul. Kita masa PKP kita buat apa je? Time PKP aku baru habis intern. Baru habis intern.
banyak benda yang kita akan share sebenarnya dalam podcast ni. So kita harap bila kita harap memulai tahun ini ni orang Malaysia lebih terbuka lah untuk menerima podcast. Sebab kita akan, bila kita dengar podcast yang kita dengar, suka kita dengar kan, so kita banyak input. Betul. So kita boleh praktiskan dalam kehidupan keseharian kita. So kita harap orang akan menerima konten-konten yang kita akan bawakan, so kisah-kisah yang kita bawakan, orang-orang yang kita akan bawakan. Itulah. So kepada pendengar podcast Ready to Go, support lah kita. Yes. Sebab kita baru lagi dalam industri ni, and baru tak baru lah setahun dia diwujudkan setahun yang lepas, pada bulan 10 2023. That's like 3 years ago. 2 years. Taklah, tahun 2025 setahun lebih lah, setahun 2 tahun lah. 2 tahun kan. Cuma kita stop di tengah jalan disebabkan ada kekangan sikit lah. Ada, kita nak mewujudkan barang-barang yang kita beli sekarang ni lah, yang best-best ni untuk konten. Kita nak improvekan lagi kita punya quality. Itu words yang dicari oleh saya. Kau cakap aja ni. Aduh, mana cahaya ni? Cahaya dah tak ada. ISO ni okey tak? Overexpose ke tak ni? Aku macam risau pula. Tapi kita daripada sini memang terang tu. Itulah, takut terang sangat. Itu. Tapi expo belakang tak nampak. Ada bot. Boleh tengok bot tak? Kita tengok bot sekejap. So ada nelayan bawa balik menangkap hasil tangkapan di laut. Alamak, nelayan. Apa orang cakap pasal nelayan tu? Nelayan, apa orang cakap, lupa lah. Ada peribahasa apa kata? Kau rasa nelayan ni pakai barang tak? Barang apa masukkan? Barang awak ni barang. Jangan begitu. Tak ada sebab kalau orang cakap alam-alam mistik ni banyak kat laut. Betul. Takkan diorang tak ada jumpa kita boleh interview nelayan pun. Kita boleh interview. So kita kena cari pot-pot lah. Pot-pot yang orang tangkap ikan apa semua kan. Kat mana kat Johor ni? Johor dekat Kampung Sungai Melayu tu. Kat mana? Kita dekat belakang sana, dekat jalan nak ke Puteri Harbour. Situ ada lah. Dekat laut dah tu? Dekat laut Desaru ada, Teluk Sengat ada. Desaru kita main Johor lah. Desaru memang senang kan nak jumpa nelayan. Tapi jauh sikit lah. And kita sebenarnya banyak lagi yang kita akan sampaikan dalam podcast ni sebenarnya. So okay, untuk podcaster ni, okay, aku kongsi lah apa yang aku belajar. Aku di part 2 aku cakap tentang resiko kan, apa yang aku belajar. So untuk menjadi seorang podcaster yang baik, dan mungkin korang tak nampak kita sebagai itu di episod yang pertama ini, tapi mungkin day by day, episode by episode, recording by recording, mungkin kita akan jadi better lah kan. Sebab apa yang aku belajar tentang podcast ni dia seperti pelakon sendiri. Dia kita macam pelakon. Kita yang kita secara spontan macam. Betul. Dia macam kita dekat luar kita ada masalah kan. Bila dah masuk set, bila dah masuk depan kamera ni, kita kena jadi lain. Betul. Kita bukan lain macam macam mana dua konon jahat masuk depan kamera jadi baik, macam alim gitu. Tak ada, bukan gitulah. Maksudnya macam kita menjadi lebih entertain. Sebab podcast ni dia menghiburkan orang, memberi kisah-kisah yang baik dan inspirasi kepada orang. So sebab itu dikatakan podcaster ini seperti pelakon. Nak cakap film star tu bukan lah kan. Nak cakap podcast star tu belum lah. Kita pun masih belajar. So saya pun baru dalam industri ni. Tak ada industri. So saya pun baru dalam podcast ni kan. So banyak lagi saya kena belajar. Nak jadi podcast yang baik, aku rasa dari segi penyampaian tu kan. Penyampaian, orang cakap kalau
Orang paling banyak aku tengok komen dalam podcast, orang suka komen, janganlah potong dia cakap. Potong maksudnya potong yang dia macam mana tu? Dia macam aku tengah bercakap ni, Jangan cakap ni tet bunyi. kau nak cerita benda lain pula. Itu orang, dia bukan potong sebenarnya, dia selingan. Dia selingan. Dia macam tak nak terlepas dia kisah tu. Dia tak nak benda, bila kita cerita satu benda tu, jangan benda nampak flat sangat tau. Yes, dia tak nak jadi macam, kalau kita macam cakap flat je kan, orang cakap bosan juga dengan podcast kan. So ada juga selingan tu untuk macam ada something yang facts yang kita boleh selitkan dalam selingan tu. Betul. Dia macam aku tiba-tiba kosong otak aku. Nak cakap apa tadi? Kosong apa? Kita cakap pasal apa tadi? Penerimaan orang yang pada sadar podcast pasal apa tadi? Kita komen apa? Ya, ada komen potong potong. Sebab podcast ni dia bukannya TV. Dia bukan ruang bicara di TV, di masjid dan sebagainya. Tu yang macam sejak atuk-atuk kita tengok dulu. Betul. Yang kita tengok bersama dengan atuk tu pagi-pagi, macam Malaysia hari ini. Dia tak macam tu lah. Sebab dekat TV dia ada orang panggil host etik di dalam sesebuah rancangan di TV lah. Sebab orang yang tengok tu mass of people kan. Dari segi bukan muda saja, berlapisan masyarakat yang menerima podcast ni. Betul. Sebab tu kita tak boleh samakan TV dan di social media. So aku nak tanya kau, podcast paling popular kat Malaysia podcast apa? Di Malaysia paling popular itu kita tengok Spotify. Okay, kat sini lah yang apa ada. yang aku Chat GPT ada cakap. Aku chat GPT lah. Popularity podcast di Malaysia ialah podcast seperti Keluar Sekejap. Itu memang lah. Yang dihostkan oleh Khairi Jamaluddin dan Syaril Hamdan. Telah mendapat sambutan hangat dengan lebih 361,000 pelanggan dan lebih 51 juta tontonan di YouTube setakat Mac 2025. Ramai. 361,000. 361,000. Kalau seorang bagi RM1, 361,000. Banyak. Ratus ribu. Podcast ini membincangkan isu politik lah seperti biasa, dan isu semasa, dan telah menjadi antara podcast yang paling popular di negara ini dan mencerminkan minat rakyat terhadap pembincangan yang lebih mendalam mengenai isu-isu semasa. So podcast kat Malaysia ni dah diterima ramai orang Malaysia lah. Tapi adakah disebabkan orang minat KS ni disebabkan panel dia sendiri, iaitu Khairi Jamaluddin dan Syaril Hamdan? Boleh jadi juga. And orang, sebab kita pun tahu background diorang, diorang kena kick out from that party lah kan. Sebab tu nama diorang Keluar Sekejap lah. Tapi adakah sekejap? Itu kita akan tanya kepada Khairi Jamaluddin di episod yang akan datang. Kira dah confirm lah. Kira dah confirm dengan KS lah. Baru yang aku tahu, yang diorang akan buat podcast diorang dekat UK Uish, dah gila babas UK So yang aku tahulah, and dia akan buat dekat dua tempat, dekat England and Manchester dengan London. Manchester yang belah mana? Manchester aku pun tak tahulah. Aku rasa mesti Manchester United sebab KJ dia minat you know that. And London maybe dia buat dekat, tak salah aku tengok dekat Instagram dia orang. And dia orang akan buat dekat, tak silap aku dekat Chelsea, dekat Oxford punya university aku rasa. Okay, make sense. So kita tengok kat sini je. So dia jual tiket. So jual tiket? Uish, bila berlangsung? So jaga berlangsung pada 25 bulan 4 ni. Wow. 25 bulan 4 ni dekat Manchester. Iaitu tempat Space One Concert Theatre Oxford Road. And then yang kita tengok yang next day 26 bulan 4 2025 ni, yang London The Shaw Theatre Pullman London and St Pancras. So aku tahu tempat tu. Kau tahu kau pernah pergi ke? Ya, pernah. Wah, kita akan bawakan kisah itu di episod yang datang. InsyaAllah.
Tapi kita bukan promote sangat lah show diorang tu. So kita apa yang kita belajar, apa yang kita tahu lah dekat sini. So maknanya penerimaan podcast tak ada dalam Malaysia ni sudah diterima ramai lah. Adakah diorang nak buat dekat London tu sebab sebenarnya ramai orang Malaysia yang berpangkalan di sana? Betul ke? Betul. Bukan berpangkalan. Maybe ada yang duduk sana yang lebih, maybe dah menetap kat sana. Maybe dia banyak yang student. Orang-orang student Malaysia yang dekat sana ke, yang belajar kat sana. So maybe diorang nak dengar. Ramai ya. Orang kalau ada yang ada duit sikit kan, duit lebih ke apa, diorang akan bersambung belajar di sana kan. Maybe dia kalau lagipun orang yang pergi sana, bagi aku orang yang daripada kerajaan, bagi aku orang yang ke sana yang pandai-pandai sebab tu diorang minat KS untuk buat kat sana. Maybe kita tengoklah audiens dia mesti daripada kalangan pelajar ke, sebab dia punya kawasan maybe pelajar-pelajar yang menetap di sana mencerita isu-isu semasa kan, apa kan. Wow. Baik. So kalau macam KS tu memang diterima lah. Tapi banyak juga podcast yang akan diterima, aku rasa akan diterima dengan lebih baik. Akan diterima lebih baik lah. Jadi sekarang ini, jadi kita pun kena belajar jugalah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi secara jujurnya kita nak cakap yang podcast ni podcast yang raw lah. Kita tak simpan apa-apa lah. Kita langgar je orang cakap. Kita langgar dengan beretika dan dengan ada tujuan lah. Kita tak main. So tujuan podcast ni kita buat satu benda tu mesti ada tujuan dia. Betul. So saya nak tanya, apa tujuan kau buat podcast ni? Gitu terus bagi saya. Aku plan kita dah berbual pasal plan kita. Tapi kalau ditujukan kembali soalan itu, plan dia ialah untuk memberikan sebanyak input yang baik, kisah-kisah yang menginspirasikan lah kepada siapa yang sudi mendengar kita. Betul. Tapi kalau tak sudi pun, tengoklah juga. Tolonglah tengoklah support lah kita ni. Kita pun baru nak menapak dalam sini Kita pun baru masih belajar. And one day kalau kita dah fly, jangan claim lah. Jangan claim kita kita support daripada dulu. Kalau tak ada pun, tengok korang support. Betul. Dan so aku nak cakap, dan aku berterima kasih kepada Ready to Go Podcast yang sudi menjadikan aku co-host dalam podcast ni. And saya amat menghargai pelawaan saudara saya lah, Syafiq. And sama-sama. Banyak lagi saya perlu belajar daripada anda. Dan saya harap kita akan memberikan lebih impact. Kita sama-sama memberikan lebih impact pada Ready to Go Podcast ni. Dah semestinya. Itulah tujuan kita. Bukan hanya untuk podcast, untuk masyarakat kita di seluruh untuk dunia. Masyarakat Malaysia yang sudah menerima penerimaan podcast ni lah. Dan saya, itu sajalah ucapan saya daripada saya. And saya terima kasih kerana menjadikan saya co-host Ready to Go Podcast ni. Terima kasih kepada Country Garden kerana mentaja podcast kita untuk kali ini. Ini bukan sesi berterima kasih bukan sesi berterima kasih. Kita masih dalam podcast ni. Okay. So kalau macam tu, aku pun berterima kasih lah kepada kau, Hakim Zakaria, kerana bersama dengan sudi bersama dengan aku untuk mewarnai podcast ini. InsyaAllah. Tak ada masalah. Kita bekerja sama-sama lah untuk memberikan lebih impact kepada podcast ni. Baik. So banyak lagi topik-topik yang kita akan bawakan di minggu-minggu yang mendatang. Dengan itu, mungkin itu saja kita punya podcast di Country Garden. Dan sebelum kita akhiri, silakan subscribe kita punya YouTube channel. Subscribe, jangan lupa subscribe. Dengar, subscribe dan like and share kepada sebarkan macam seperti mana anda sebarkan fitnah.
Dah ada selingan saja. Oh yalah. Sebarkan podcast kita ni. Okay. Dan follow kami di social media kami di TikTok, di IG dan Spotify. Di Spotify juga dengan namanya @ready2go podcast. So bila macam korang pagi-pagi nak dengar lagi kerja tu, bukalah podcast tu orang ni. Dekat Spotify, Spotify senang sikit kalau korang nak dengar audio tu, boleh kat situ. Sambil-sambil pergi ke Kojor kan. Kalau awak tengok masa driving takut accident. Ya, pandangan sightseeing dia dah lain. Betul. So kita ada input lain. So Spotify dengarlah kat Spotify. Boleh mendengarkan dekat Spotify. So jarang kalau mendengar tu accident. Kalau accident tu salah sendirilah. Kita jangan claim kita lah. Bahaya, jaga diri, jaga keselamatannya. Ya. Betul. Dengan itu berakhirlah. Baik, terima kasih kerana mendengar ataupun menonton kami di episod kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Dengan itu, jaga diri semua. Yep. Bye-bye. Dan bye-bye. Jumpa lagi dan lain hari. Bye.